Ibu-ibu ada suami. Yang mana ada suami, jangan biar suami makan seorang. Duduk je, duduk. Tu yang saya sebut hari tu. Ibu-ibu duduk tengah semayang, duduk tengah baca Quran, tiba-tiba suami balik. Kan? Kita pun kata, nak makan biar no, semua ada di bawah tudung dah tu, biar makan. Saya habaq dah ke ibu-ibu itu kan. Baca Quran tu hukum dia sunat. Layan orang tua tu tak ada melawak. Layan suami tu, kalau ibu-ibu faham hukum, ibu bukan tutup Quran tu tau. Tutup Quran, pi dekat dapur, buruh bernasi apa semua, duduk situ tau. Kalau ibu faham hukum, tu kata penting mengaji tu. Tu kata penting mengaji. Bukan saja nak sebut kata prioriti dia kat mana masa tu. Orang yang faham hukum, dia akan tutup Quran, dia pergi layan. Sebab layan masa tu wajib. Tak faham ya, dulu orang makanlah nak baca Quran ni. Sedangkan dia baca Quran tu sunat. Dia tak layan suami. Kalau takdir Allah, suami pula sambil duduk cedok tu berasa hati. Kan? Dia ada bini macam tak nak bini ya. Dosa tau. Dosa pula. Baca Quran tu berdosa pula kita. Tu yang kata Allah Ta'ala sebut, qul hal yastawil ladhina ya'lamun, samakah orang reti dengan orang tak reti ni? Tuhan sendiri tanya. Kita sendiri tahu jawapan, tak sama. Lepas tu biar kita mengaji, kita tahu, kita buat macam mana yang betul. Adik-adik 8, tapi semua lelaki, tak ada perempuan langsung. Jadi bila daripada kecil, biasalah kono kecil-kecil tak apa, makan beleduk sekali. Tapi bila masing-masing lah besar, bila besar, rumah mak di Mata Pasiak je, tengah Sintuk Tanjung Putih tu. Sekarang ni balik, pakat balik, memang balik. Anak adik-adik balik. Melainkan yang seorang duduk KL tak balik lah, sekali-sekala, sebulan sekali balik lah. Macam kami duduk sini balik, saya 2-3 hari sekali balik. Sampai rumah dia makan ke. Selalu kita doa lagi lah kan. Biasalah benda tu. Nanti bila makan, dia hidang tu tak apa. Bila kita duduk makan, dia main duduk ni. Dia duduk tu, dia keluar lah apa-apa. Kadang buah apple kah, kadang kalau ada buah pelam kah, kawan tak boleh makan banyak, dia makan sikit tak apa. Buah pelam dia potong tu, dia tak. Kalau tak ada apa pun, tak makan apa, dia duduk ambil air sewan. Lepas tu menyembang. Apa benda nak sembang-sembang. Sekali kalau adik ni balik, ni abang ada ni, mai makan sekali, mai duk. Mai makan lo. Dia macam mana pun dia akan ikhtiar juga bagi ada makan 2 orang. Saya duk perhati lah tengok. Rupanya jangan biar makan seorang.